Ramai orang dengar perkataan inflasi tapi tak ramai yang betul-betul faham apa maksudnya. Inflasi ini sebenarnya bermaksud kuasa beli duit kita semakin berkurang. Maksudnya, walaupun jumlah duit dalam akaun bank kita nampak makin banyak, hakikatnya nilai duit itu semakin susut. Contohnya, barang yang kita dulu boleh beli dengan harga RM100, hari ini mungkin dah perlukan RM120 atau lebih. Sebab itu ramai rasa gaji naik tapi duit gaji tetap tak cukup. Inilah yang dipanggil inflasi. Berbeza dengan emas, nilai emas bukan bergantung pada keputusan mana-mana kerajaan. Nilainya ditentukan oleh berat dan ketulinannya. Sebab itulah emas sering dianggap sebagai aset yang mampu mengekalkan nilai kekayaan. Sebagai contoh, sejak 1400 tahun dahulu, 1 dinar emas yang beratnya 4.25 gram boleh digunakan untuk mendapatkan seekor kambing. Hari ini pun dengan nilai 1 dinar emas kita masih mampu membeli seekor kambing. Walaupun harga dalam ringgit berubah-ubah, nilai emas itu sendiri masih kekal. Itulah sebabnya ramai orang memilih untuk menyimpan sebahagian daripada kekayaan mereka dalam bentuk emas. Bukan kerana nak cepat kaya, tetapi untuk melindungi nilai wang daripada dimakan inflasi. Jadi, kalau kita masih menyimpan duit semata-mata di dalam bank, duit itu mungkin selamat, tetapi kuasa belinya semakin berkurang setiap tahun. Sebab itu, mulakan simpanan emas sedikit demi sedikit. Tak perlu tunggu kaya baru nak simpan. Yang penting konsisten. Bila konsisten, insya-Allah kita sedang melindungi nilai hasil titik peluh kita untuk masa depan. Nak belajar menabung emas? Klik link di bio. Saya bantu mulakan simpanan emas. Semoga bermanfaat.